Modul pedagogi terbeza diterbitkan sebagai panduan untuk membantu dan membimbing guru melaksanakan PDP menggunakan pendekatan pedagogi terbeza. 3 objektif utama modul ini disediakan untuk guru adalah membantu guru melaksanakan PDP pedagogi terbeza bagi kumpulan murid yang pelbagai. Kedua, membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran yang sesuai mengikut tahap penguasaan dan cara pembelajaran murid. Dan yang ketiga, membantu guru menarik minat murid untuk terlibat secara aktif dan yakin dengan kebolehan serta kemampuan mereka. Adalah diharapkan melalui penerangan mengenai pedagogi terbeza dan contoh PDP yang disediakan ini dapat dijadikan sebagai panduan untuk guru merancang PDP yang menarik minat murid berdasarkan keperluan dan kemampuan mereka. Dalam pedagogi terbeza, murid diumpamakan sebagai tumbuhan yang mempunyai keperluan tersendiri untuk membesar dengan subur. Potensi mereka akan menyerlah sekiranya mereka diberi peluang dan berada di persekitaran yang sesuai dengan keupayaan serta kecenderungan mereka. Guru seharusnya peka dengan kepelbagaian gaya pembelajaran murid yang memerlukan pendekatan pengajaran terbeza, bukan lagi dengan gaya one size fits all. Pedagogi terbeza merupakan salah satu pendekatan PDP bagi guru mengaplikasikan satu bentuk pengajaran yang dapat melengkapi keperluan murid yang pelbagai. Pendekatan pedagogi terbeza ini melibatkan perancangan, persediaan dan penyampaian pengajaran untuk disesuaikan dengan keupayaan murid yang pelbagai di dalam bidik darjah. Apakah pedagogi terbeza? Mari kita lihat apakah yang dimaksudkannya dengan pedagogi terbeza. Terdapat pelbagai definisi yang diberikan oleh pakar berkenaan pedagogi terbeza seperti Tomlinson dan Vygotsky. Oleh itu, berdasarkan definisi tersebut, boleh dirumuskan bahawa pedagogi terbeza merupakan pendekatan PDP yang melibatkan guru secara proaktif untuk mempelbagaikan strategi pengajaran sama ada membezakan elemen kandungan, proses, produk atau persekitaran bagi memenuhi keperluan murid yang pelbagai. Kenapakah pedagogi terbeza penting untuk dilaksanakan? Pertama, ia mampu meningkatkan hasil pembelajaran murid. Kedua, meningkatkan penglibatan murid dalam pembelajaran. Ketiga, meningkatkan minat murid untuk belajar. Keempat, meningkatkan kesedaran dan potensi murid. Dan kelima, dapat meningkatkan pembelajaran murid yang efisien dan mendalam. Bagaimanakah pedagogi terbeza dilaksanakan? Dalam kerangka pelaksanaan pedagogi terbeza, terdapat 5 prinsip utama yang perlu difahami oleh guru. Guru juga berperanan untuk menyesuaikan 4 elemen iaitu kandungan, proses, produk dan persekitaran pembelajaran berdasarkan kesediaan, minat serta profil murid. Jom kita lihat satu persatu dengan lebih mendalam. 5 prinsip utama pedagogi terbeza. Terdapat 5 prinsip utama dalam pedagogi terbeza yang perlu dikuasai dan difahami oleh guru dengan jelas bagi memastikan pelaksanaan yang berkesan. Pertama ialah kualiti kurikulum, di mana guru perlu memastikan pelaksanaan kurikulum mencapai matlamat pembelajaran. Kedua ialah persekitaran yang menyokong pedagogi terbeza, iaitu persekitaran yang kondusif bagi menyokong PDP. Ketiga ialah pentaksiran berterusan dan konsisten bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai. Seterusnya, yang keempat ialah pengajaran yang responsif untuk memenuhi kepelbagaian murid, di mana guru melaksanakan PDP yang responsif yang bersesuaian dengan keupayaan murid agar mereka mampu mencapai kejayaan. Manakala yang terakhir ialah
pengurusan fleksibel, iaitu dengan mengiktirafkan kesediaan, minat dan profil pembelajaran murid. Elemen pedagogi terbeza. Jom kita lihat pula 4 elemen dalam pedagogi terbeza. Kandungan, proses, produk dan persekitaran. Pertama, ialah kandungan. Yang bermaksud, apakah yang dipelajari oleh murid? Guru mengubah suai dan menyesuaikan kandungan berdasarkan keperluan dan tahap kemampuan murid. Kedua ialah proses. Proses merujuk kepada bagaimanakah isi kandungan dipelajari oleh murid. Guru perlu melaksanakan beberapa perkara seperti merancang, mengubah suai mengikut minat dan keupayaan murid, mempelbagaikan kaedah pengajaran, mempelbagaikan soalan dan memastikan pembelajaran murid secara berterusan. Ketiga ialah produk, iaitu bagaimanakah hasil pembelajaran murid dinilai. Ini merujuk kepada guru boleh membezakan produk dengan memberikan bahan yang berbeza mengikut kecenderungan pembelajaran, iaitu kesediaan belajar, minat dan profil pembelajaran murid. Murid juga boleh memilih pelbagai cara untuk menunjukkan hasil pemahaman mereka seperti penulisan, persembahan, projek dan lain-lain. Manakala yang keempat ialah persekitaran, iaitu suasana bilik darjah dan bagaimanakah ia berfungsi. Guru menyusun atur persekitaran bilik darjah yang kondusif bagi menarik minat murid belajar dan mewujudkan interaksi sosial yang baik. Memahami kepelbagaian murid. Guru perlu memahami dan mengenali setiap murid yang mempunyai cara pembelajaran yang berbeza berdasarkan kepelbagaian keperluan, latar belakang, sosioekonomi, minat dan budaya untuk melaksanakan pedagogi terbeza. Aspek kecenderungan murid amat dipengaruhi oleh perkara-perkara berikut, iaitu pertama, keperluan, kedua, latar belakang, ketiga, minat dan tumpuan, empat, penguasaan bahasa dan yang kelima, budaya. Satu perkara yang perlu difahami oleh guru adalah jika seseorang murid tidak berupaya belajar mengikut pendekatan PDP tertentu, guru boleh mengajar murid menggunakan pedagogi terbeza. Selain itu, guru juga harus mengetahui kepelbagaian cara murid belajar. Di antara kepelbagaian tersebut adalah visual. Murid lebih suka menggunakan gambar, warna dan imej. Auditory. Murid lebih suka menggunakan bunyi dan muzik. Physical. Murid lebih suka menggunakan badan, tangan dan deria sentuhan. Lisan. Murid lebih suka menggunakan perkataan dalam perbualan dan penulisan. Sosial. Murid lebih suka untuk belajar dalam kumpulan atau bersama-sama orang lain. Logik. Murid lebih suka menggunakan logik, penakbulan dan sistematik. Bersendirian. Murid lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Bagaimanakah pedagogi terbeza dilaksanakan? Langkah pelaksanaan pedagogi terbeza. Terdapat 3 langkah dalam melaksanakan pedagogi terbeza dengan berkesan, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Sebelum, guru perlu memahami kehendak kurikulum dan objektif pembelajaran yang sepadan dengan keperluan pembelajaran murid dan melaksanakan pra-ujian untuk mengetahui pengetahuan sedia ada murid. Semasa, guru perlu menyesuaikan kandungan, proses, produk, persekitaran pembelajaran berdasarkan maklumat kesediaan murid atau profil murid
yang relevan untuk menangani keperluan pembelajaran murid dengan lebih berkesan. Penyesuaian dilaksanakan dengan pengelompokan kumpulan yang sama atau individu dengan matlamat untuk menyelaras PDP dengan lebih baik. Selepas, langkah selanjutnya ialah guru perlu menilai sama ada semua murid telah mencapai objektif yang ditetapkan dan menentukan murid yang memerlukan pemulihan atau intervensi. Dalam pelaksanaan pedagogi terbeza, pentaksiran dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan murid menguasai pembelajaran dengan baik dan berkesan. Pelaksanaan pentaksiran dalam pedagogi terbeza. Pentaksiran menyediakan maklumat tentang kesediaan, kekuatan dan keperluan setiap murid bagi guru melaksanakan pedagogi terbeza. Mari kita lihat bagaimanakah pentaksiran dalam pedagogi terbeza dilaksanakan. Pentaksiran dalam pedagogi terbeza merangkumi 3 jenis, iaitu pra-ujian, pentaksiran formatif dan sumatif. Kedua-dua pentaksiran formatif dan sumatif dilaksanakan secara berterusan. Pra-ujian dilaksanakan untuk mengenal pasti tahap penguasaan sedia ada murid. Guru boleh mengenal pasti apakah yang murid tahu melalui pra-ujian. Di antara bentuk pra-ujian yang boleh dilaksanakan adalah seperti inventory, senarai simak, pemerhatian, penilaian kendiri dan soal jawab. Pentaksiran formatif bertujuan untuk mengikuti kemajuan murid. Ia dilaksanakan untuk memberi gambaran kepada bagaimanakah untuk memastikan murid telah menguasai pembelajaran dan apakah tindakan yang masih perlu dibuat. Pentaksiran sumatif pula bertujuan untuk mengesahkan pemahaman dan keupayaan murid dalam pembelajaran. Ia juga bertujuan untuk menentukan sama ada murid telah mencapai tahap penguasaan atau objektif yang ditetapkan atau sebaliknya. Di antara instrumen yang boleh digunakan adalah seperti ujian topikal, tugasan pencapaian, produk atau pameran, demonstrasi dan semakan portfolio. Ini bermaksud hasil pentaksiran juga membantu guru membuat keputusan untuk merancang PDP dalam memastikan murid dapat menguasai objektif pembelajaran. Kita telah mendengar penjelasan tentang maksud, kepentingan dan pelaksanaan pedagogi terbeza dalam penerangan sebelum ini. Jom kita lihat bagaimana guru melaksanakan pedagogi terbeza bagi prasekolah pendidikan khas masalah pembelajaran. Contoh PDP ini adalah tentang anggota badan manusia. Pendekatan pedagogi terbeza di dalam kelas prasekolah mensasarkan kepada semua murid dalam kelas tersebut. Kaedah bagi melaksanakan pendekatan ini adalah secara individu dan berkumpulan. Seperti yang dijelaskan sebelum ini, guru boleh mengenal pasti keupayaan murid dengan melaksanakan pra-ujian melalui pemerhatian terhadap beberapa aktiviti yang dicadangkan. Contoh pra-ujian yang boleh guru laksanakan adalah seperti soal jawab berdasarkan gambar atau video yang dikongsikan. Kedua, aktiviti menyanyikan lagu berkaitan dengan anggota badan. Berdasarkan pra-ujian tersebut, guru dapat mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid. Guru mengelompokkan murid ke dalam beberapa kumpulan berdasarkan tahap dan pengetahuan sedia ada murid. Guru boleh memberikan nama yang bersesuaian kepada setiap kumpulan. Sebagai contoh, kumpulan 1 ialah murid yang mempunyai pengetahuan sedia ada yang sedikit. Kumpulan 2 pula ialah murid yang mempunyai pengetahuan sedia ada yang sederhana. Manakala kumpulan 3 ialah murid yang mempunyai pengetahuan sedia ada yang tinggi.
mari kita lihat tentang proses yang telah dilaksanakan oleh murid. Untuk kumpulan 1, murid diminta untuk memerhati, memadankan dan menyebut anggota badan manusia. Manakala murid yang berada di kumpulan 2 diminta untuk meneroka dan melukis anggota badan manusia. Kumpulan ketiga pula diminta untuk membina model anggota badan menggunakan bahan yang disediakan serta menyatakan fungsi anggota badan manusia. Selanjutnya, mari kita lihat contoh produk yang dihasilkan oleh setiap kumpulan. Produk yang dihasilkan bagi setiap kumpulan adalah berbeza. Produk bagi kumpulan 1 ialah lembaran kerja berkaitan anggota badan manusia. Kumpulan 2 pula menghasilkan lukisan anggota badan manusia, manakala produk bagi kumpulan 3 pula ialah model anggota badan manusia dan fungsi anggota badan dapat dinyatakan oleh murid. Berikut adalah contoh pelaksanaan pedagogi terbeza di kelas prasekolah pendidikan khas masalah pembelajaran. Dalam contoh PDP pedagogi terbeza prasekolah pendidikan khas masalah pembelajaran ini, elemen kandungan yang dipelajari oleh ketiga-tiga kumpulan adalah sama, iaitu meneroka anggota badan manusia. Manakala bagi elemen proses pula, ketiga-tiga kumpulan akan melaksanakan aktiviti yang berbeza. Mari kita lihat kumpulan 1 akan melaksanakan pemerhatian. Kumpulan 2 akan meneroka dan membuat pemerhatian, manakala kumpulan 3 akan melaksanakan aktiviti yang lebih sukar, iaitu membentuk model dan menyatakan fungsi anggota badan manusia. Bagi elemen produk pula, ketiga-tiga kumpulan akan menghasilkan produk yang berbeza. Mari kita lihat kumpulan 1 akan melengkapkan lembaran kerja yang diberikan oleh guru. Kumpulan 2 akan menghasilkan lukisan dan kumpulan ketiga akan menghasilkan model dan menyatakan fungsi anggota badan manusia. Manakala bagi elemen persekitaran pula, ketiga-tiga kumpulan akan melaksanakan pembelajaran dalam persekitaran yang sama, iaitu dalam kelas prasekolah. Semoga apa yang dijelaskan ini dapat membantu guru untuk melaksanakan pedagogi terbeza dengan baik dan berkesan. Untuk pendidikan moral tahun 5, tema yang dipilih ialah saya dan masyarakat. Nilai yang akan dipelajari ialah nilai baik hati. Dalam pedagogi terbeza pendidikan moral ini, murid dapat mencapai objektif pembelajaran yang menekankan 4 elemen pedagogi terbeza, iaitu kandungan, proses, produk dan persekitaran yang dizahirkan dalam penulisan RPH dan proses PDP pendidikan moral tahun 5. Dengan adanya pedagogi terbeza ini, semua murid diraikan. Semua murid mendapat peluang yang sama untuk mencapai tahap optimum dalam pembelajaran. Pendekatan pedagogi terbeza di dalam kelas pendidikan moral mensasarkan kepada semua murid dalam kelas tersebut. Kaedah bagi melaksanakan pendekatan ini adalah secara individu atau berkumpulan. Sebelum memulakan pedagogi terbeza, guru pendidikan moral perlu melaksanakan pra-ujian untuk mengetahui pengetahuan sedia ada murid. Di sini, guru menyediakan situasi sikap baik hati dalam masyarakat sebagai bahan pra-ujian bagi menentukan kumpulan secara kaedah soal jawab. Apabila telah mengetahui aras, tahap, kemampuan, kecenderungan pembelajaran, guru akan menentukan bilangan dan nama kumpulan berdasarkan analisa psikometrik atau pemerhatian. Adalah perlu diingat, pedagogi terbeza tidak membezakan murid yang pandai atau sederhana dengan yang lemah. Semasa pelaksanaan pedagogi terbeza pendidikan moral, guru boleh mengubah suai kandungan mengikut tahap dan kemampuan murid. Dalam pelaksanaan pedagogi terbeza pendidikan moral ini, kandungan dan objektif PDP telah ditetapkan oleh guru bagi merancang strategi PDP. Contoh PDP pedagogi terbeza pendidikan moral untuk kumpulan santun, sopan dan hormat diajar dengan kandungan yang sama, manakala proses dan produk berbeza.
Persekitaran yang sama bagi ketiga-tiga kumpulan adalah dalam bilik darjah. Mari kita lihat proses pedagogi terbeza pendidikan moral yang dilaksanakan oleh setiap kumpulan. Sebagai contoh, ini adalah cadangan aktiviti bagi kumpulan santun, iaitu meneroka dan menulis perkataan nilai baik hati. Dipaparkan contoh produk yang dihasilkan oleh kumpulan santun yang dinamakan Batu Baik Hati yang menggunakan alatan yang ringkas. Aktiviti bagi kumpulan sopan ialah menghasilkan poster. Cadangan aktiviti ini boleh dilaksanakan secara individu atau kumpulan dengan bimbingan guru. Dipaparkan contoh produk yang dihasilkan oleh kumpulan sopan iaitu menghasilkan poster sikap baik dalam komuniti. Aktiviti bagi kumpulan hormat ialah menghasilkan jar berisi hati. Guru menyediakan panduan ringkas untuk melaksanakan aktiviti ini. Bahan dan peralatan boleh disediakan secara berkumpulan dengan bimbingan guru. Cadangan aktiviti ini boleh dilaksanakan secara berkumpulan. Pentaksiran bilik darjah atau PBD berlaku semasa proses PDP secara seiring dan berterusan. Dalam PDP Pendidikan Moral tahun 5, guru boleh melaksanakan PDP menggunakan persekitaran yang sama bagi kumpulan santun, sopan dan hormat di dalam bilik darjah dengan bimbingan guru. Melalui pendekatan terbeza pendidikan moral, semua murid diraikan dengan gaya belajar dan mendapat peluang yang sama untuk mencapai tahap optimum dalam pembelajaran. Beri tabir bahasa, jadi semua kita akan bising dulu program webinar tu. Program tu aku dekat berkongsi cara menjalankan aktiviti ngajar, belajar dengan strategi pedagogi berbeza. Pelasa pedagogi yang kaum 3 perkara, ianya terubah ya, pengajar patut nemu siapa bagi dia terdekat diajar kita. Kedua, ianya tentu ke cara terdekat kena kita ngajar dia sekali kena cara individu atau ke dalam rabat. Ketiga, ianya milih strategi pedagogi tingkaman untuk menjalankan peluang ngajar ngau belajar. Dia tu kita berarti ke contoh aktiviti ngajar ngau belajar dengan cara pedagogi berbeza. Ambil ke contoh, kita ngajar pemberi 5 dalam pengelanit nulis. Dalam contoh tu, dia dibagi ngagai 3 raban, dia diberi nama kabang, tekam, ngau, tebeliat. Nama raban tu diberi di ketika penguliah demikian. Pedagogi berbeza ngemuan 4 perkara terpatut diperhati kepala pengajar sebedau berjalan ke aktiviti ngajar ngau belajar. Perkara keterubah, ianya isi pelajar. Demikian belajar ke isi teka standard belajar ke sama. Contoh standard belajar itu ianya nulis ayat tidak betul. Perkara kedua, ianya proses belajar. Dalam pedagogi berbeza, proses demikian belajar berbeza nitiah ketika penguliah sidak dalam sitik-sitik pengelanit. Ketiga, ianya hasil pengawal demikian pun berbeza nitiah ketika penguliah sidak. Lalu keperudi, ianya environment belajar tidak sama sekali ke dalam kelas atau ke di luar kelas. Sebedau berjalan ke aktiviti ngajar ngau belajar dengan cara pedagogi berbeza, pengajar patut berjalan ke praktisia yang dikena tentu ketika penguliah biak dalam pengelandian tulis. Sekedar aktiviti teruliah diperjalai ke ianya bertanya sawut pasal video, gambar, kau kerban tidak bantai ke dalam kelas. Contoh aktiviti bukai maka ngasuhan biak nyebut pengawal terpeda dalam kerban belajar tidak bantai ke atau ke ngasuh sidak tulis ayat dikena terang ke utai kudah daripada sidak tadi. Hari aktivitinya pengajar uliah berarti ke respon biak lalu dikena nentu ketika penguliah biak. Udahnya pengajar bagi biak ngagai raban nitiah ketika penguliah. Ambil ke contoh biak kelandian nulis ayat kompleks diberi nama tebeliat.
Biak ke uliah nulis ayat turu diberi nama tekam. Lalu biak ke sepina uliah nulis ayat tunggal diberi nama engkabang. Dia tu kita berarti ke contoh aktiviti ngajar ngau belajar pedagogi berbeda dalam pengenalan nulis. Bunyi kuda disebut tadi, biak belajar ke isi atau ke standar belajar tidak sama, yang nulis ayat dengan cara tidak betul. Dalam Raban, biak dipinta nulis ayat tunggal, ayat turu, ngau ayat kompleks. Raban Kabang dipinta nulis ayat tunggal melalau ke kejaku, laban sidak tu semida oleh nulis ayat tunggal. Raban Tekam dipinta nulis ayat turu, laban sidak tu dan mau nulis atau keberjantia kedua itu ayat tunggal. Lalu Raban Tebelian dipinta nulis ayat kompleks, ianya berjantia kelebih dua ayat tunggal serta ngemuan pengelan ngena mayuh leban jakuk. Pengajar ngembiang-nembiak nulis ayat ti gramatis berpelasa ke gambar tidak batai ke ngambil kena ada penyelap dari sukut spil tanda baca ngau struktur ayat. Bala Raban Kabang dipinta nulis ayat lalau ke kejaku tidak rintai ke ngambil kenyadi stimulus tubuh sida nulis. Contoh hasil kerja lebih dia dipedak maka dipandang ke dalam grafik tu. Lebuh menjalai ke aktiviti ngajar ngau belajar ngenak strategi pedagogi berbeda. Pengajar boleh milih palan sekali ke dalam atau ke luar kelas berpangai buat situation, topik ngau tema yang diajar. Makanya sekadar penerang terlihat kunci kaku ngau kita tentang cara menjalai ke aktiviti ngajar ngau belajar ngenak strategi pedagogi berbeda. Yang ajak, terima kasih. Hai, apa khabar semua? Berikut adalah contoh modul pedagogi terbeza bagi mata pelajaran Asas Sains Komputer tingkatan 1. Tajuk pilihan adalah Bahasa Pengaturcaraan. Modul ini disasarkan untuk murid tingkatan 1 yang mengambil mata pelajaran Asas Sains Komputer. Kita akan laksanakan secara individu dan berkumpulan. Untuk melaksanakan strategi pedagogi terbeza, guru perlu melaksanakan praujian bagi mengenal pasti tahap kemahiran murid supaya murid berpeluang untuk belajar dengan gembira tanpa rasa rendah diri. Untuk itu, di sini contoh praujian adalah soal selidik. Guru boleh bertanya secara lisan atau menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengkategorikan murid kepada 3 kumpulan. Kumpulan alfa adalah bagi murid yang tiada pengalaman menggunakan bahasa pengaturcaraan Scratch. Kumpulan beta adalah bagi murid yang pernah menggunakan bahasa pengaturcaraan Scratch. Manakala kumpulan gamma adalah bagi murid yang telah biasa menggunakan bahasa pengaturcaraan ini dan boleh menghasilkan aplikasi. Seperti mana yang telah dimaklumkan, pedagogi terbeza terbahagi kepada 4 elemen, iaitu kandungan, proses, produk dan persekitaran. Demikian jugalah untuk merancang pedagogi terbeza bagi mata pelajaran Asas Sains Komputer, kita perlu mengenal pasti keempat-empat elemen ini. Elemen pertama adalah kandungan, iaitu apakah yang dipelajari. Untuk contoh ini, murid akan belajar mengenai bahasa pengaturcaraan Scratch. Di akhir pembelajaran ini, murid akan boleh 1. Melaksanakan pemasangan perisian Scratch. 2. Membuka, menyimpan dan menutup fail projek. 3. Menggunakan arahan atau blok yang sesuai. 4. Melaksanakan dan menghentikan aturcara. Manakala 5. Melaksanakan nyah berpijat atau debug pada aturcara. Elemen seterusnya adalah proses, iaitu bagaimanakah isi kandungan dipelajari. Murid akan dibahagikan kepada 3 kumpulan mengikut kemahiran sedia ada mereka.
Setiap kumpulan akan melaksanakan aktiviti yang berbeza. Kumpulan Alpha akan melaksanakan aktiviti 1 dan 2 untuk menghasilkan satu atau cara mudah dengan bimbingan guru. Guru membimbing murid melaksanakan aktiviti 1 untuk mencapai objektif 1 dan 2, manakala aktiviti 2 bagi mencapai objektif 3 hingga 5. Kumpulan Beta pula melaksanakan aktiviti 1 dan aktiviti 2 untuk menghasilkan satu atau cara mudah secara kendiri dengan menggunakan modul Scratch. Murid juga diberi peluang untuk menambah arahan atau fitur dalam atur-cara yang telah dihasilkan untuk menambah baik output melalui penerokaan. Manakala kumpulan Gamma bukan sahaja menghasilkan atur-cara mudah seperti yang dicadangkan, tetapi perlu menambah fitur bagi menghasilkan output yang lebih kreatif dan bersedia untuk berkongsi dengan rakan yang lain bagaimana fitur yang ditambah itu dihasilkan. Pentaksiran dilaksanakan mengikut keupayaan kumpulan masing-masing. Bagi kumpulan Alpha, guru akan bersoal jawab dengan murid semasa proses bimbingan bagi memastikan murid mencapai objektif yang dihasratkan. Bagi kumpulan Beta, murid perlu menjawab soalan uji minda 1 dan uji minda 2 yang terdapat di dalam modul Scratch untuk membolehkan guru memantau keupayaan murid dan memastikan murid mencapai objektif pembelajaran. Manakala bagi kumpulan Gamma, murid perlu membentangkan hasil atau cara mereka dengan fitur tambahan. Guru boleh mengajukan soalan bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai. Murid juga perlu menjawab uji minda 3 bagi menunjukkan keupayaan dan kemahiran murid dalam bahasa pengaturcaraan Scratch. Elemen seterusnya adalah produk, iaitu bagaimana hasil pembelajaran murid dinilai. Bagi kumpulan Alpha, mereka menghasilkan apa yang dicadangkan di dalam modul Scratch. Kita mungkin akan mendapat dua jenis produk bagi kumpulan Beta, iaitu satu adalah hasil atau cara seperti yang dicadangkan, manakala akan ada murid yang membuat penerokaan dan menghasilkan atur cara dengan fitur tambahan. Bagi kumpulan Gamma, hasil atur cara mereka adalah penambahbaikan dari atur cara yang dicadangkan dengan mengikut kreativiti masing-masing. Elemen keempat dari pedagogi terbeza adalah persekitaran, iaitu suasana bilik darjah dan bagaimana ia berfungsi. Bagi melaksanakan pedagogi terbeza untuk tajuk ini, persekitaran boleh sama, iaitu sama ada semua di makmal komputer atau semua di bilik darjah. Bahan bantu belajar yang utama adalah komputer. Setiap murid perlu mempunyai akses kepada komputer untuk melaksanakan tajuk ini. Diharap modul ini dapat membantu guru melaksanakan strategi PDP pedagogi terbeza. Sekian, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, diharap melalui penerangan berkaitan pedagogi terbeza dan contoh-contoh bagaimana ia boleh dilaksanakan dalam bilik darjah dapat dijadikan sebagai panduan kepada semua guru-guru dalam melaksanakan PDP yang lebih berkesan. Pedagogi terbeza merupakan salah satu pendekatan pengajaran bagi memenuhi keperluan kepelbagaian tahap penguasaan dan cara pembelajaran murid yang berbeza, bukan lagi kaedah one size fits all. Melalui pedagogi terbeza, guru boleh menyesuaikan isi kandungan, proses melaksanakan aktiviti, produk PDP serta persekitaran supaya keupayaan dan keperluan setiap individu murid dipenuhi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sampai ke penghujung sesi webinar Guru Kreatif, Murid Aktif bagi tujuan menerangkan modul pedagogi terbeza. Diharap semua guru dapat menggunakan modul ini bagi memantapkan pelaksanaan PDP di dalam bilik darjah. Modul ini dapat diperolehi melalui laman sesawang seperti tertera di bawah.